Ni teringin nak makan paru telur. Lama tak buat paru telur. Ada 15 tahun dah tak buat paru telur tu Mami. Allah. Ish. Ngapa ikan belah belakang? Kerah lagi tu aku baru rasa. Ni nak buat kuah rojak lagi. Untuk tapi kuah rojak tu kita bawa pi Johor dulu kah? Kami nak buat bagi insya-Allah lah nah. Aku nak pergi Johor Rabu ni. Nak pergi tengok kori tu jadinya. Sebab banyak sangat orang JB, orang Bertam minta nak makan nasi kandak aku tu. Jadinya insya-Allah hari Rabu ni aku akan buat nasi kandak frozen. Lauk-lauk dia lah. Nasi apa masak sendiri. Aku dibawa aku berjual di sana di JB dengan sedikit kari pap, dengan sedikit wadeh, dengan sedikit kuah rojak. Jadi pelancaran kuah rojak penjualannya akan dilancarkan di Johor Bahru. Betul. Belas ni. So hampa boleh mai beli dekat kori tu nah. Ajarlah seronok-seronok buat touring. Okey? InsyaAllah. Jadinya bila aku dah pergi Jojoh tu, apa jangan tak mai beli pula nah. Entah-entah lagi student kori pun dah habis dah. Bismillah. Belum orang luar lagi. Kalau masak sampai macam ni lah belum dinding. Sampai sotong. Sedapnya. Sonok kan duk masak. Bunyi ayak sungai, bunyi konduk menumbuk. Aku ada teknik baru tau buat apa nama paru telur ni punya telur. Telur tu kalau hampa tak mau bagi pecah dan sebiji-sebiji, ada teknik dia. Tapi nantilah aku abad kat Aliri pipi. Bukan hari ni, not today. Mesti Bangladesh duduk kata apalah tu duduk masak. Bau macam kampung halaman mereka je. Bismillah. Showmanship tu penting ya. Showmanship. Ungalake nallade. Elok kah? Oi. Yang kacau lah dia Mami, parfum mutek satu. Ini RM30 bekas ni. Macam-macam lah kita buat pagi-pagi ni. Kalau dah aktif. Putih canai pula. Putih canai ni kami nak cicah dengan parfum mutek yang sambil sotong. Siapa telefon tadi? Dah aktif dekat JB. Dah kat JB? Klien kita dulu lah. Dia duduk kat Jakarta. Pergi Jakarta boleh tak laki dia pergi beli. Kita ni beli bahan pun belum. Kan? Market pun tak pergi lagi. Dia pun nak beli dah. Aku ni kalau tak ikut muamalah Islam lah, buka pre-order, memang aku dah boleh tamak haloba dah cik. Oi, tapi sebabkan aku takut. Takut dengan Allah. Tak berani lah nak buka. Tak pasal lah pre-order tu. Lagi dosa yang sampai, pahala yang tak ada. Untung ke mana? Untung tak ada lah, tapi tak tahan lama lah. Kan? Mereka dah nak daripada Indonesia, daripada Singapura nak turun main JB. Macam mana ni? Tapi datin tu tak ada di Jakarta. So lelaki dia main beli. La ilaha illallah.
Kita nak buat 30 bekas je. Allah. Lekang lah lutut semua nanti. Tapi tu rasa memang dah kita dah. Dah kita memang kena buat. Semua kita kena buat lot tu. Kita tak nasi kandang lah. Cuma kita frozen kan saja. Ni sekejap lagi dia tengok roti canai ni pun mau pula. Mainlah makan. Makan pagi. Tengah hari sekejap lagi baru kita gorengkan belah belakang. Allah Akbar. Apa mesti puasa tak? Maaf lah aku tak puasa sebab aku tak kena buat stop. Buat rojak tu. Makan cik, makan. Benda tu ada. Mus, makan. Mai. Donny Emery Osman, makan. Macam sedap jari. Ya Allah. Nah. Macam main kopi basawan, cik. Wow. Benda tu ada. Mana Donny Emery? Bagi dia makan. Itu dia. Meri. Sini. Meri Osman. Ingat tak Donny Emery? Oh ya. Ingatlah. Donny Emery Osman, penyanyi tu orang adik-beradik tu. Ha. Mesti yang ada poster depa. Mesti rambut hang dulu macam Meri Osman kan? Banyak nyokong yang ambil. Tak pedas ke? Nah ni. Nak telur tak? Sekejap saya cari telur. Hancur lah telur dia ni. Ni ada ni. Ada sikit-sikit kan? Ikan. Tengah besar anak memanglah makan macam tu. Punyalah banyak lah. Ambil bodan piring tu. Satu. Kita share. Mai.